Walaupun RM1 satu bekal yang kecil ni agak tak puas, tapi memang bagi aku okey lah. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So hari ni aku nak makan mini cheesecake. Ni dia. Satu mangkuk ni harga dia RM1 je. So depan mata korang ni ada 6 pieces yang akan aku review lagi. Iaitu kita ada pieces Oreo, kita ada pieces pandan, kita ada pieces red velvet, lepas tu kita ada pieces keladi, yang ni sisak, and last kita ada pieces biscoff. So tak apa nak buang masa lagi, jom kita makan mini cheesecake ni. So kita akan mulakan dengan red velvet dulu. So jom try. Bismillah. Sedap. Sedap. Aku suka. Walaupun RM1 satu bekal yang kecil ni agak tak puas, tapi memang bagi aku okey lah. Sebab kalau kita nak beli yang besar tu kan, kadang-kadang satu bekas tu harga RM8 kat atas. So untuk merasa dia, aku rasa memang sangat sesuai untuk beli macam gini. So bagi aku, yang perisa red velvet memang sangat sedap. So yang ni sekarang kita akan try pula yang perisa biscoff. So seterusnya kita try pula rasa yang perisa pandan. So sebelum kita nak habiskan harga 3 ni, sebenarnya aku nak beritahu kat korang. Sebelum ni ataupun dah lama dulu aku pernah buat video berkaitan dengan cat cheese. Korang boleh tengok video tu balik. Kalau korang nak tengok video aku makan cat cheese yang lama, korang boleh tengok kat sini. Yang tu sangat best lah video tu. So kita akan habiskan yang lain pula. Now kita akan try makan pizza sisak pula. Ni pizza garam laut. Yang sisak ni memang sedap gila, aku suka. Next, kita try pula episode keladi. Keladi ni adalah salah satu favourite aku lah. Aku suka sangat kalau macam keladi ke. Lepas tu kek yang episode keladi ke, something like keladi lah. Aku rasa aku suka. Dan yang terakhir kita akan try makan pizza Oreo. Sedap. Aku suka. So aku nak makan dah ke 6 pieces mini cheesecake. Yang mana paling aku suka, semestinya yang satu adalah keladi. Yang kedua aku suka sisak. Ketiga Oreo. Keempat aku suka biscoff. Kelima red velvet. And last kita ada pizza pandan. So bagi aku memang sangat sedap lah pizza keladi tu. Memang aku suka keladi. Memang sangat okey bagi aku. So aku rasa setakat je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau saya